Okey, selamat tahun baru dan juga kembali lagi dengan Transmetik Automotif. Hari ini aku nak share untuk 2026 punya permulaan. So hari ini weekend, hari Sabtu. So kita memang buka Sabtu Ahad, hari Jumaat kita tutup. Jadi hari Sabtu boleh dikategorikan hari yang paling pack lah, ataupun paling banyak customer yang datang, walk in ataupun booking. So hari ini kita share progress berkenaan dengan BMW dan juga ada 1-2 biji Mercedes lah. Untuk progres kerja dan juga masalah yang biasa kita dapat dekat sini lah. So first kali dekat belakangku F10, yang ni model agak famous lah, dengan engine 2.0. So dia punya valve cover pun dah upgrade. So sekarang ni customer complain minyak hitam dia ada berkurangan lah. Bila technician kita check, berpunca daripada dia punya turbo lah. Turbo dia ada makan minyak hitam. Customer dah proceed, kita dah turun dia punya frame, kita dah buka dia punya turbo. So sekarang kita hantar repair dia punya turbo. Proses tunggu part sampai untuk kita pasang. Common issue untuk N20, untuk tak kisah F10 ke, F30 ke, S5 ke, yang menggunakan enjin N20. Memang common issue dia, kalau korang dah check keseluruhan enjin tu tak ada leaking, kebiasaannya berpunca daripada turbo lah. So apa-apa pun untuk case macam makan minyak hitam ni memang kena check dulu. So yang kedua kita ada kat belakang sana, dalam proses troubleshoot. Customer complain bila naik bukit dia ada rasa tertarik ataupun rasa jerking. Tapi bila technician masuk scanner, check tak ada error code untuk misfiring lah. So sekarang ni memang progress untuk troubleshoot dulu masalah dia apa. Yang tu B48 2.0 juga. So kat sini ada lagi satu F30 N20. Yang ni dah siap semua. Dia buat upgrade OISAM lah, upgrade OISAM untuk N20. Dan juga dia punya part-part gasket OIC yang leaking tu kita dah settle. Proses test drive dah buat dan dah yang ni final lah, final checking untuk kita tengok masalah ataupun barang-barang yang kita buka tu masih ada leaking atau tak. So yang ni tinggal proses test drive dan juga double check lah masalah dia apa. Boleh datang kat sini, ada lagi satu dekat sini kita pun ada repair aircon lah untuk aircon kereta. Kalau untuk model kat belakang aku ni, customer cakap dah seminggu, kadang sejuk kadang tak sejuk. Bila tak sejuk langsung. So technician dah buat checking. Masalah dekat kereta ni kita dah check, gas dia tak ada kurang, memang cukup. Current pergi kompresor ada, signal pun ada, tapi kompresor dia kadang jalan kadang tak. So kita dah decide memang problem dia berpunca daripada kompresor dia dah kaput lah ataupun dah tak berfungsi dengan baik. So kita recommend dia punya aircon kompresor yang ni B38 1.5 untuk BMW F30. So kat belakang ni ada lagi satu. So yang ni untuk model Mercedes CLS 350. Dia punya fuel system problem lah. Dia ada bocor dekat dia punya fuel rail. So untuk enjin ni memang agak rare juga. Memang part dia agak susah dapat. Bukannya tak ada, part dia ada, cumanya perlu ada part yang ready stock, ada yang part special order. So untuk part-part dia ni kita dah check, memang ada 1-2 part yang bocor tu memang kita kena special order lah, at least minggu. So untuk pengguna-pengguna kereta Continental kat luar sana berhampiran Lembah Kelang, nak check, nak repair ataupun nak servis kereta konti korang, boleh roger kita orang di Transmetik Automotif Section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu hingga hari Khamis. Sebarang pertanyaan boleh klik link di bio.